Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini ingin saya terangkan mengenai komisen yang akan anda perolehi sebagai pengedar SIM card Tona XL. Dan komisen ini kita panggil komisen top up. Contohnya ini adalah anda. Sekiranya anda berjaya mendapat seorang pengguna Tona XL yang diregisterkan di bawah anda. Mereka ini dipanggil pengguna level pertama anda. Saya tuliskan di sini level 1. Setiap kali anda dapat seorang pengguna, ini dipanggil level 1. Dan komisen top up adalah apabila mereka top up sahaja SIM card tersebut, mereka boleh top up di mana-mana kedai yang berada di seluruh Malaysia. Mereka tidak beli top up dengan kita, tetapi mereka boleh top up di mana-mana sekalipun tanpa datang berjumpa dengan kita. Setiap kali mereka top up, anda akan mendapat 6% daripada jumlah top up mereka. Katalah ini mungkin isteri anda, ini anak-anak anda, okey, dan ini mungkin rakan-rakan anda. Setiap kali mereka top up, anda akan mendapat 6% daripada jumlah top up mereka. Contohnya kalau isteri anda top up RM10, anda akan mendapat 60 sen. Sekiranya rakan anda top up RM30, anda akan mendapat RM1.80. Katalah ini rakan anda juga ingin mendapat 6% sebagai pengedar. Dia pun berjaya menjual kepada isteri mereka, anak mereka, rakan-rakan mereka, saudara mara mereka. Okey. Ini adalah level 1 kepada rakan anda, tetapi ia adalah level 2 kepada anda. Setiap kali di level 2 anda ini top up, rakan anda tersebut dapat 6%, anda akan mendapat 3% daripada jumlah top up mereka. Kelebihannya, kita tidak kenal pun siapa yang berada di level kedua ini, kerana ia diperolehi oleh orang-orang yang berada di level 1 ataupun pengguna-pengguna yang berada di level 1 kita. Sekiranya pengguna ataupun orang-orang yang berada di level 2 kita, mereka juga ingin mendapatkan keuntungan sebanyak 6% sebagai pengedar, ini dipanggil level ketiga kita. Ini dipanggil level ketiga anda. Sekiranya orang-orang yang berada di level ketiga ini top up, anda masih mendapat komisen di atas top up mereka. Dan peratusannya adalah sebanyak 11%. Contohnya, saya bagi contoh, katalah yang ini isteri anda. Ini rakan kepada isteri anda. Yang ini adalah rakan kepada rakan isteri anda, contohnya. Sekiranya mereka top up RM10, rakan isteri anda tadi akan mendapat 60 sen, sebab ini level 1 mereka. Dan ini adalah level 2 isteri anda. Secara automatik, isteri anda akan mendapat 3% sebab berada di level kedua. Isteri anda juga akan mendapat 30 sen. Anda akan mendapat RM1.10 kerana ia duduk di level ketiga anda. 1, 2, 3. Jadi setiap orang yang berada di level ketiga anda, sekiranya mereka top up, anda akan mendapat 11%. Ia lebih tinggi. Dan komisen-komisen ini akan dikumpulkan setiap bulan dan dimasukkan ke dalam bank account anda pada 21 hari bulan seterusnya. Itu adalah komisen yang dipanggil komisen top up. Sekian, terima kasih.